You, Ha? agak-agak yang mother masak apa ni hari? Mama ada lagi. Ah, I nak makan kat rumah yang mother kan hari. my mother? Apa dia masak? You. Itu tak salah tu kawan you kan yang sikit hari pinjam you duit. Itu Man sih. Apa dia buat kat sini? Wah, dah pakai kereta mahal sih sekarang. Itulah. I rasa you pergi minta you, hutang you. At least taklah sesak sangat kita sekarang. Betul-betul. Sekarang juga minta. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi. Man. Apa khabar? Menggigil nampak. Aku baik je, Pi. Man. Lap kereta siapa kau bikin kat sini, Man? Biasa, Pi. Aku tengah punya mem, Pi. Ha? Kereta mahal sih sekarang, BMW. Fuh. Oi. Barang kemas semua jalan terus, Man, sekarang Okey lah, Pi. Kau bergaya kau Jam berkilat. Tengok sini jam. Astaghfirullahalazim. Rolex. Fuh, Man. Nampaknya sekarang kau dah makin mewah, Man. Aku rasa bisnes kau pun makin bertambah. Agak-agak dengan apa yang kau ada sekarang, mesti kau dah mampu nak bayar hutang kau kan, Man? Bak hutang ni aku ada sikit masalah, Pi. Boleh kasih aku masa tak? Apa yang masalahnya, Man? Kereta mahal, barang kemas semua ada, Rolex semua jalan terus. Apa yang kau susah? Nampak senang je. Pi, ni barang semua kat TikTok jual murah je, Pi. Ini semua barang TikTok? Yelah, dan kau ingat aku beli kat mana? Ini kau jangan bilang aku yang Mas Chop 916 tapi bidik dia. Yelah, Pi. Kalau dah kat TikTok, apa lagi yang orang jual? Inilah. Habis ni? Ni. Sama juga, Pi. Ini Rolex aku pun tiruan. Rolex tiruan? Habis kereta mahal ni? Ini? Okay, ni kereta pun bukan kereta aku. Member aku punya kereta, dia pinjam aku. Bulan-bulan aku bayar saja, Pi. Astaghfirullahalazim. Man. Kita ni, Man, sebagai manusia, jangan sangat kita nak menunjuk pada orang. Kalau kita tak ada kemampuan, jangan pula kita nak menonjolkan yang kita ni mampu, yang kita ni kaya. Last kau kena pinjam duit sana, kau kena pinjam duit sini. Habis tu tak bayar. Hidup simple je. Kau tengok, aku macam gini pun happy je, Man. Kasut murah, baju murah, handsome juga. Tak perlu kita tunjukkan dengan orang, Man. Okey lah, Pi. Bak kau punya hutang aku janji lain kali aku bayar. Pasal sekarang aku tak ada lagi duit, Pi. Duit bisnes aku pun tak masuk. Man, bukan aku tak boleh faham tau, Man. Tapi masalahnya, fahamkan korang lah ni, aku semakin sesak. Aku nak bawa bini aku makan pun tak ada duit tau, Man. Macam mana? Pasal gaji aku belum masuk ni aku tak boleh bayar kau punya hutang, Pi. Makan aku boleh belanja korang. Korang okey? Sekarang kita pergi, Pi. Bukan nak bawa makan murah ke mahal, Man? Mahal tak boleh lah, Pi. Aku tak ada duit. Aku pun sekarang tengah CDC voucher je, Pi. Murah-murah lah. Okey, tak apa. Janji sekarang ni kau bawa kita pergi makan. Bab hutang nanti boleh berbual. Okey, Pi. Alright? On? Janji. Aku on. Sekarang? Okey, tumpang. Jom. Boleh? Sekarang Okay. jom. Masuk belakang. Aku duduk depan Duduk lah depan. Kau choose lah mana nak duduk. Okay, you masuk belakang. Man, kita sekarang kat mana? Kita sekarang kat Ang Mo Kio Avenue 4P, Block 108. Oh, ni kat Mokyo 108 Tapi kedai kopi baru, Man. baru kan? Mana kau dah bawa aku makan? Tu? Ni. Alah. Ni lokal-lokal, Man. Pi, lokal-lokal dah buka. Dia orangnya 2. Second branch, Pi. Di Ang Mo Kio. Oh, ni second branch dia. Second branch baru dia. buka. Tempoh hari kat Yishun. Sorry kat Yishun, yes. Okey, Jan. Hari tu pun you mengidam juga kan? You nak asal ke? Jan. You. Macam-macam ada you. You nak makan apa? You makan order. Macam mana kat sini? Nak makan apa? I nak makan asam pedas pari ke asam pedas telur Mentah tu you nak? asam pedas ikan telur. I nak dua-dua lah. Lepas tu you I nak siput sedut.
Lemak cili. Lagi? Pok sedut. Lagi I nak sotong hitam. Sotong hitam. Sikit je you, tak banyak. Sotong hitam. Lepas tu I nak makan telur dadah dengan kangkung belacan. Telur dadah dengan Sikit kangkung je you, belacan. tak banyak. Sikit je. Sikit cukup Cukup. Dah boleh kenyangkan perut ni Boleh. Okay, alright. Lagi satu. Ada lagi. I nak sate sekali you. Tak you, sikit je you. Kesianlah mama nak kena bayar. Okay, tak apa. Apalah, sekali-sekala bukan selalu. 5 each Yes, cukup. Okay, alright. I want to make order. Okay. I want asam pedas telur. Okay. Asam pedas telur ikan fish telur ikan. Asam pedas ikan pari. Ikan pari. Tadi apa you cakap sotong. Sotong hitam. Lagi apa you Banyak sangat you order. Siput sedut. Siput sedut. Apa tadi you cakap lagi? Belacan. Kangkung belacan and telur dadah. Yes. Alright. Okay, itu je kan you? Tu je lah. Sikit je. Lagi satu. Dengan ni lah you lupa. Oh ya. Sate. Sate give me 5 each. Okay. Dah cukup you Cukup. I think that should be all. Bestnya tak sabar you nak makan. Banyak you ni sikit order. Sikit je you ni. Kesian tu Man kena bayar. Alah, dia tak kisah punya lah. Tapi I tengok pun harga dia pun boleh tahan murah juga kan you? Murah sih. Okay lah. Lagipun dia pakai CDC voucher apa. Ni dia keluar toilet mesti dia terkejut apa kita order. CDC aku masih banyak korang dah order tak? Dah sampai pun Man. Bila masa kau order? Masya Allah Pi. Kesiannya korang dah order. Banyak ni kau order. Asal kau tak cakap aku? Gini lah Man, kalau bini aku makan. Nasib baik CDC aku cukup Pi. Bila kau order? Kau pergi toilet tadi kita dah order. Duduk. Tak lah, menggeletar tangan aku. Sekejap tengok makanannya. Banyak ni Pi. Siapa nak habiskan ni Pi? Cukup. I give you the honor to taste. Ni lah tengah tunggu-tunggu you. You rasa ni dulu. Ini paling sedap. Ni favourite. Ui, Lemak kalau cili padi, oren. Ambil satu Rasa kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak dia. Ni memang panas-panas sedap you, lemak dia. Dia masak dia letak pakai pot. Sedap. Okay, ni you rasa ni. Okay, kita rasa ni pula. Ni asam pedas ikan pari. Sedapnya. Rasa ambil ikan padi dia Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya you. Ikan pari. Dalamnya tak makan ikan pari sedap. Kuah dia sedap tak pedas Kuah dia tak pedas. Tak pedas. Agak-agak Sal boleh makan tak kepedasan macam ni? Asal nampak merah je dia dah tak boleh. So, tak tapi dia sedap sih. Okay, tak apa. Ini pula telur ikan asam pedas. Telur ikan my favourite. Ambil sikit Ini ikan mak mengandung berapa bulan ni tau mak ikan ni. Tapi tak mengandung you. Bukan you, ikan ni. You dah tak mengandung lagi. Ish. Rasa. Rasa. Sedapnya lah you. Dia panas-panas. Try Bismillahirrahmanirrahim. Tengah Panas kan? Korang dah cakap panas. Sedap you. Sedap you ini telur ikan telur ibu ikan mengandung terlebih bulan. Kosong. Sedapnya lah you. Ini. Ni hari tu I tak rasa. I pun belum rasa. Wah. Inilah syok you. I ambil satu lah. Ambil. Ni sotong hitam you Sotong hitam. Bukan, rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah seronok kan you? Potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada telur kat dalam sotong dia? Ada telur sekali Ramai telur. Sedap you. Sedap. Semua you puaskan. Okay, apa lagi? Ni kangkung, you nak kangkung tadi. Rasa kangkung. Kangkung ni tak makan sangat. You dengan Maman dia makan lah.
Kangkung lah best. Oh. Ya, rasa kangkung Bismillahirrahmanirrahim. Terasa you belacan dia semua. Belacan rasa? Apa? Yelah, you ada kangkung belacan. Tengoklah dia ni. Tu, telur dadah dia. Telur dadah. Tengok, rasa telur ke rasa dadah? Rasa telur ke rasa dadah? Rasa telur lah. Just nice. That's nice. Yes. Tak masin, Tak. tak masam. Tak. Okay. Sate you, sate. Oh, sate pun nak rasa juga. Nak rasa juga sate. Yang ambil rasa. Rasa sate. Sate, Kuah ada. Kuah dia kuah dia pekat dia You kira makan lantak ni kali Sedap? Sedap you. Lembut? Lembut. Sini dia cuma jual ayam, sate ayam, daging dengan kambing dengan daging lembu. Yang ni sotong bakar dia, sotong bakar. Udang bakar you. Udang bakar. Ini udang bakar. Yang ambil satu lah. Tak payah bawa you pergi lapasan. You take satu, you rasa you suka kan? Tapi jaga-jaga kalau kata-kata makan. Yalah, sensitif. You kan sensitif seafood. Sedut. Sedap you. Sedap? Puas hati lah you. Puas hati? Puas hati. Thank you you. Salah. Thank you man. Thank you man. Thank you I pula. Sedap tak? Sedap. Makan lah you. Makan. Jangan malu. Makan. Jemput makan. Yo viewers, kita pun nak belanja you all 20% discount off your bill when you dine in Lokas new outlet by the end of October 2025. First, you have to like and share this video. Then, you have to follow both Loka and this account. You may then proceed to Block 108 Ang Mo Kio Avenue 4. See you there.